Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada yang telah menekan butang langganan dan loceng. Yang belum, jemputlah tekan butang langganan dan loceng untuk notifikasi awal. Pada video kali ini, kami akan kongsikan maklumat penting. Ini adalah perincian pelaksanaan bantuan tunai STR 2026 dengan kadar bayaran baharu mengikut semua kategori. Inisiatif Sumbangan Tunai Rahmah atau STR adalah bantuan di bawah Kerajaan Malaysia. Jom kita mulakan. Pelaksanaan bantuan tunai STR 2026. Kerajaan telah bersetuju dan mengumumkan pelaksanaan rasmi Sumbangan Tunai Rahmah STR bagi tahun 2026. Program ini bakal memberi manfaat kepada lebih 9 juta penduduk tempatan yang berkelayakan. Pada sidang belanjawan 2026, Perdana Menteri telah memaklumkan peruntukan sebanyak 15 bilion RM untuk bantuan STR dan SARA tahun hadapan. Ini akan memberi manfaat kepada semua kategori termasuk B40, M40 dan golongan miskin. Pembayaran STR 2026 akan dilaksanakan sama seperti tahun sebelum ini. Ia akan dikreditkan ke dalam akaun bank atau tebus tunai di cawangan Bank Simpanan Nasional BSN. Pengagihan STR akan dilakukan secara berperingkat melalui 4 fasa pembayaran. Tarikh rasmi fasa pembayaran akan diumumkan kemudian. Perubahan utama kategori STR 2026. Ada satu maklumat penting bagi tahun hadapan. Kategori bujang akan dikecualikan daripada menerima bayaran STR tunai. Hanya kategori isi rumah dan warga emas sahaja yang akan menerima bayaran STR. Namun, berita baik untuk kategori bujang. Mereka akan menerima bayaran SARA 2026 berjumlah 600 RM setahun. Jumlah bantuan STR 2026 mengikut kategori. Kepada yang mungkin tidak tahu atau terlepas pandang, jumlah bayaran STR 2026 telah dikemas kini dan diubah. Berikut dikongsikan kadar jumlah rasmi bayaran Sumbangan Tunai Rahmah 2026 mengikut setiap kategori. 1. Berkeluarga atau isi rumah, gaji 2,500 RM sebulan. Tiada tanggungan anak, 700 RM. 1 hingga 2 tanggungan anak, 1,200 RM. 3 hingga 4 tanggungan anak, 1,700 RM. 5 atau lebih tanggungan anak, 2,200 RM. 2. Berkeluarga atau isi rumah, gaji 5,000 RM sebulan. Tiada tanggungan anak, 200 RM. 1 hingga 2 tanggungan anak, 450 RM. 3 hingga 4 tanggungan anak, 700 RM. 5 atau lebih tanggungan anak, 950 RM. 3. Warga emas, 60 tahun ke atas. Amaun rasmi adalah 600 RM. 4. Bujang, 21 tahun ke atas. Tiada bayaran. Amaun rasmi adalah 0 RM dalam bentuk STR tunai. Kadar bayaran di atas akan disalurkan secara berperingkat mengikut fasa yang akan ditetapkan oleh Kementerian Kewangan. Pendaftaran dan kemas kini maklumat. Bagi penerima STR 2025, anda perlu kemas kini maklumat terkini bagi memastikan bayaran STR akan terus dikreditkan pada tahun hadapan. Untuk pendaftaran baharu dan kemas kini maklumat, sila layari portal rasmi STR di Bantuan Tunai Hasil Geofi My. Selain STR, terdapat banyak lagi bantuan yang bakal dilancarkan pada tahun hadapan bagi memberi manfaat kepada penduduk Malaysia. Penutup. Semoga maklumat tentang kadar baharu STR 2026 ini jelas. Jangan lupa kemas kini maklumat anda segera.